Kita dah sampai di YPC International College. Jom ke level 4 pula. Level 4 pun ada lobby tau. Ini hasil kerja pelajar-pelajar kami. Boleh baca dan duduk di sini. Next, kita ke perpustakaan tu. Pelajar boleh buat research dan ulang kaji di sini. Di level 4 juga ada bilik kaunseling tau. Pelajar boleh datang untuk sesi kaunseling. Kita dah sampai ke gimnasium. Semua fasiliti ni untuk pelajar yang minat bina badan ataupun bersukan. Maka tamatlah sudah lawatan ke kampus YPC. Kalau nak datang tengok sendiri, boleh kontak nombor ni. Bye! Okay, let's go.